Baru-baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, umum bantuan dana segera bernilai 200 juta ringgit untuk sekolah-sekolah agama rakyat, mahat tahfiz seluruh negara yang sedang berdepan dengan masalah infrastruktur daif. Kena ingat betul-betul 2023 dulu, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim pertama kali bentang belanjawan sebagai Perdana Menteri, beliau kembalikan, benda pertama yang dia buat, dia kembalikan peruntukan bajet per kapita kepada sekolah agama rakyat yang pernah dihentikan, dikerat oleh Tun Dr. Mahathir 2002-2003 dulu, masa dia jadi Perdana Menteri dulu. Maksudnya, ni nak bagi tahu ni, dalam masa 3 tahun, salah satu benda besar yang Anwar buat, banyak benda besar. Ini salah satunya adalah, in 3 years, Anwar Ibrahim kembalikan semula geran kepada sekolah agama rakyat yang berdaftar, siap tambah lagi peruntukan tambahan 200 juta. Ni Anwar Ibrahim. Ini orang yang digelarkan sebagai seolah-olah musuh pada agama, musuh pada bangsa ni. Dia buat benda yang sangat besar, benda yang tak mampu dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini. Tapi hari ni kau tengoklah, PAS mengangkat Tun Mahathir sebagai penasihat kepada negeri-negeri PAS. Bawa Mahathir ni ke hulu ke hilir, berceramah, inilah tokoh nak menyelamatkan Melayu, nak menyelamatkan Islam. Masa ada kuasa, dia tarik geran untuk sekolah agama rakyat. Masa tak ada kuasa, dia kata nak menyelamatkan Melayu Islam, nak kembalikan maruah agama Islam, nak tolong rakyat, nak tolong Melayu, nak tolong Islam. Malam baru-baru ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada umum banyak perkara sebenarnya, beberapa perkara lah, reformasi yang kerajaan akan fokus buat tahun ni. Pertama, rang undang-undang untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada maksimum 10 tahun atau 2 penggal. Satu lagi, pemisahan kuasa, pemisahan peranan di antara peguam negara dengan pendakwa raya. Ada lagi ombudsman, kita lantik badan bebas untuk siasat salah laku pejabat awam. Kita bawa Akta Kebebasan Maklumat FOI, perkara-perkara itulah. Cuma aku nak beritahu dekat sini, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang lakukan sekarang adalah beliau sedang menunaikan manifesto Pakatan Harapan PRU15, which is Datuk Seri Anwar ni dia tengah buat ni. Jadi apa sebabnya lagi kita nak kata Anwar ni kena turun? Kita tahu negara ini berada dalam keadaan sangat-sangat baik sekarang. Ekonomi kita kukuh, ringgit kita kuat, inflasi kita rendah, pelaburan tertinggi dalam sejarah, perdagangan negara meningkat, gaji pejabat awam naik, gaji minima naik, gaji hakim yang tak pernah naik 10 tahun tak naik pun dah naik dah zaman Anwar Ibrahim ni. Bantuan pada rakyat macam-macam dapat, kerajaan bagi SARA, STR, harga minyak turun. Jadi kalau negara dalam keadaan baik, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun sedang menunaikan janji-janji dia dalam PRU15 ini yang berbaki 2 tahun lagi sebelum PRU16. Apa lagi reason yang masuk akal untuk kita kata Anwar ni gagal? Anwar ni tak berjaya sebagai Perdana Menteri. Anwar ni kita kena tukar. Apa lagi reason untuk kita bagi tahu pada rakyat nak tukar Perdana Menteri ni? Jadi dia buat aku terfikirlah, apa lagi sebab sebenarnya rakyat nak kena percaya seolah-olah muafakat nasional sahajalah yang boleh menyelamatkan negara ini. Muafakat nasional ni macam the only hope, the only savior untuk orang Melayu Islam. Seperti kenyataan Shahidah Kassim semalam, dia kata rakyat tak peduli apa yang Anwar umum Perdana Menteri ni bagi tahu, rakyat nakkan muafakat nasional. Rakyat mana Shahidah Kassim? Kalau walaun ini mereka tak mewakili, mereka langsung tak mewakili suara rakyat Malaysia. Walaun ini buatlah apa pun dia tetap jadi walaun. Jadi hakikatnya saudara, hari ini DAP yang cukup dibenci oleh puak-puak PAS, puak-puak Pemuda UMNO Bersatu ini, mereka tak pernah pun menjadi penghalang untuk kerajaan Madani menegakkan syiar Islam. Nak bela orang Melayu Islam ini, DAP tak pernah jadi halangan pun. Bahkan DAP lah yang beri sokongan penuh untuk kerajaan laksanakan dasar-dasar yang beri keuntungan pada orang Melayu Islam, bagi bantuan kepada sekolah agama rakyat 200 juta. Kerajaan Madani dah jaga hak Melayu Islam ini dah sehabis baik, dah elok sangat dah. Tak perlu pun kita ni nak bergantung kepada kononnya muafakat nasional ni dah the only hope, the only savior. No. Tak ada makna dah muafakat nasional ni. Kita dah berada dalam keadaan baik bawah kerajaan Madani. Muafakat nasional ini bukan satu-satunya gabungan yang kita boleh depend on. Tak adanya. Habis tu kalau semua orang Melayu dalam muafakat nasional sahaja yang baik-baik, yang paling Melayu, paling Islam, habis tu orang Melayu yang tidak berada dalam muafakat nasional ni apa? Pengkhianat.